PN Selangor menggesa adun Seri Kembangan, Wong Siew Kee memohon maaf secara terbuka tanpa syarat kepada Sultan Selangor susulan titah baginda berkaitan prinsip rukun negara dan penghormatan terhadap institusi raja berperlembagaan. Pengerusi PN Selangor, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali menegaskan bahawa isu tersebut bukan lagi sekadar polemik politik biasa tetapi sudah menyentuh asas kenegaraan dan adab terhadap institusi Raja-Raja Melayu. Titah Sultan Selangor bukan sekadar satu peringatan biasa tetapi satu teguran yang amat serius terhadap sikap keangkuhan dan kebiadaban segelintir pemimpin politik. Mereka dilihat gagal memahami batas adab, kesopanan dan penghormatan terhadap institusi Raja-Raja Melayu demi memelihara keharmonian dan kesentosaan rakyat, katanya. Dalam masa sama, beliau turut mendesak Menteri Besar Selangor mengambil tindakan tegas termasuk merujuk Siew Kee ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan Negeri Selangor. Siew Kee sepatutnya dirujuk ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan Negeri Selangor memandangkan Sultan Selangor merupakan tunggak utama kepada institusi legislatif berkenaan. Speaker wajib menerima usul tersebut demi mempertahankan kemuliaan, kesucian dan martabat Dewan Negeri Selangor. Kegagalan Menteri Besar untuk mengambil tindakan tegas hanya akan memberi persepsi bahawa Dewan Negeri Selangor mengamalkan sikap selektif dua darjat dalam soal disiplin dan penghormatan kepada institusi raja berperlembagaan, katanya lagi. Terdahulu, Sultan Selangor bertitah supaya Wong Siew Kee dan Ronnie Liu hadir ke dataran Selangor setiap minggu bagi memahami dan menghayati makna rukun negara. Baginda turut menyeru semua wakil rakyat Selangor hadir 2 kali sebulan untuk membaca serta memahami makna rukun negara yang tertera pada plak monumen di situ.